Awal ni rohnya adalah pengorbanan, masyarakat ta'ala. Kerana ni Allah SWT sifat dalam satu pinti. Pinti itu gigi yang kena amalkan adalah dengan doa. Doa itu kena sucikan dengan makanan yang halal. Hadrat Luqman Hakim Alaihissalam dia beritahu apa? Ada beberapa perkara kita kena jaga. Orang beritahu Rasul Ta'alim Nabiya Samani dia kata ada 8 perkara kita kena jaga. Juga ada 4 perkara kita kena sentiasa ingat. Ada 4 perkara kita kena ikut. Dia ada yang kali 4 perkara kita kena sentiasa ingat. Ada 2 kita kena jaga lupa. Pertama adalah kita kena sentiasa ingat Allah SWT. Benar. Kedua kita kena ingat akhirat. Sentiasa ingat akhirat. Yang kedua-dua yang kita kena perlu terus lupa adalah kebaikan yang kita lakukan kepada sesiapa-siapa kita kena lupa. Sebab kita dapat ajaran daripada kebaikan tersebut. Apa orang buat sebagai salah kepada kita kena lupa, supaya kasih kita kepada orang boleh lebih tinggi. Lepas tu dia suruh, dia bagi tahu 4 perkara kita kena merosakan. Rosak sebagai rosak kita kena jaga. Adalah yang pertama adalah kita kena jaga perut kita. Perut kita ni kita kena jaga apa yang akan masuk dalam. Makanan kita ni akan menyebabkan iman kita. Allah. Bila kita nak makan, kita perlu cuba usahakan kerana itu adalah makanan yang halal. Kita kena jaga kurang makan. Kerana dia makanan sudah banyak, mengamalkan susah. Sebagaimana Nabi SAW ajar kepada umat, dia bersihkan kepada hati. Tengah-tengah menjaga melebihi ataupun kurang sangat. Lagi diajar bagaimana kita berjalan, kena tunduk pandangan kita. Benar. Supaya apa yang kita lihat akan diingat balik. Di mana kita jaga pandangan kita, insya-Allah kita akan sentiasa berada dalam jaga Allah SWT. InsyaAllah. Saya insya-Allah. InsyaAllah.